Ini adalah Aesofix D10. Okey, jelmaan Brompton G-Line. Nampak yang light off-road ataupun gravel. Dia orang panggil baby G lah. Trifold asli memang sama je macam Aesofix yang sebelum-sebelum ni. Macam C5. Maksudnya dia punya aluminium, body aluminium dan dia punya fork carbon. Ini kelainan dia adalah saiz tayar 16 inci ataupun 355 kalau Birdie ada gunakan saiz ni. So aku dah check dekat Shopee, memang tak ada masalah untuk mencari saiz 18 inci atau 355 ni, sama ada yang macam ni ataupun yang macam road lah. Kalau nak pakai tayar boleh pergi sampai 20 inci punya wheel. So Aesofix D10 ni boleh pakai 20 inci punya wheel set, tapi tayar nipis lah, tayar road alloy. Tapi kemasan dia memang cantik lah. Kemasan welding dia, kemasan dia punya attachment apa semua. Okey, aku bagi ni, dia memang bukan stiker lah, dia buat stiker tapi dia payah nak tanggal. Hollow BB yang macam ni pakai 50 je, sama lah Aesofix punya. Yang belah sana dia boleh buka. Sistem gear dia macam ni. Ni tensioner dia, ini dia punya derailleur lah, sama lah macam P-line ataupun yang guna external punya gear. So 11.34 10 speed boleh gerak ni. Okey, ini pakai carbon macam C5, aku rasa function dia kurang lah. Buat apa dia pakai macam ni, patut dia kena pakai yang besar sikit untuk samakan dengan light off-road ataupun gravel dia. Dia pakai carbon. So kenapa dia design macam ni tapi lightweight dan off-road punya, bukan off-road lah, macam light off-road ataupun gravel punya mode. Sepatutnya set pun memang yang jenis macam lightweight, alloy. Rotor 140, belakang dan depan 140 memang pakai hidrolik. Brake lever dia, and then dia hidrolik. Bar adalah carbon. Dia rapid fire 10 speed. LT Worm, sponge lembut macam ni. Lengki, so bukan pakai lengki, bukan pakai saiz 15. Ni depan belakang dia pakai macam flat mount, so boleh bertukar ganti dengan road bike punya ataupun gravel bike lah, memang model. Hinge dia macam ni. Ni boleh buka tapi tak ada tempat attachment. Dia adalah retail 5499, boleh nego lagi lah. Buka dia 54 lebih. Ringan dia memang tak sampai 9 bang. So korang serba baloi tak? Korang nak beli tak? Belilah, beli. Kalau Brompton G-Line 16,000, yang ni 5,000 lebih je. Okey.